Assalamualaikum. Okey, Nurul dah tidur atas katil malam tadi dan semalam. Tapi Nurul tak boleh tidur atas katil sampai Nurul terbawa-bawa mimpi. Dalam mimpi Nurul dengar suara ibu Nurul. Lepas tu hari ni ayah Nurul kata nak tanggalkan katil ni balik. Nurul tidur dekat katil ni pun sebab nak elak bunyi bising. Tapi Nurul tak boleh tidur bila atas katil lagi susah nak ambil makanan apa semua. Sebab nak bangun tak boleh apa semua. Kalau macam selalu kat bawah, Nurul boleh lagi bangun apa semua. Duduk, makan. Ni nak duduk dah tak boleh sebab atas katil. Nanti ayah Nurul cabut katil ni. Okey, korang tolong doakan kami boleh semuanya. Okey, terima kasih. Korang jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan lonceng Sis Nurul. Assalamualaikum.